Ramai ingat nak mula melabur ni kena ada ribu-ribu ringgit. Sebenarnya itu adalah salah satu mitos paling besar dalam dunia. So untuk kes unit trust ni, korang boleh mula dengan serendah RM100 sahaja, tapi bergantung kepada dana yang korang pilih lah, fund yang korang pilih. Tapi yang lagi menarik bukan modal permulaan yang buat duit tu berkembang tau. Yang buat bezanya adalah satu, masa, dua, konsistensi. So kalau korang boleh konsisten dan boleh mula awal, masa korang banyak, lagi best. Contohnya, kalau korang mula melabur RM100 je sebulan selama 30 tahun, dengan andaian purata pulangan korang boleh dapat 8% setahun, pelaburan korang boleh mencecah lebih kurang RM149,000. Sedangkan jumlah duit yang korang keluarkan sendiri cuma RM36,000 saja. So bayangkan korang simpan RM36,000 je, tapi berpotensi dapat hampir RM149,000, RM150,000. Itulah kuasa compounding ataupun biasa kita dengar compounding effect. Sebab tu jangan tunggu sampai ada RM10,000 baru nak mula. Dalam pelaburan ni, masa sebenarnya lebih penting daripada jumlah modal kita. So lagi awal korang mula, lagi banyaklah duit korang boleh bekerja untuk korang. Sebab kita dah pernah kerja kat luar sana kan. So sekarang kita bagi duit ni bekerja untuk kita pula. 100 ni mungkin nampak kecil je hari ni, tapi bila kita bagi di masa, dia boleh jadi sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada apa yang korang boleh sangka ataupun boleh imagine lah. So kalau korang nak tahu pelaburan apa yang sesuai untuk bajet RM100 tadi, tekan je link kat bio, saya terangkan satu-satu macam mana nak mula. So ingat biar santai, yang penting sampai. Bye.